kita semua kan mesti bangga jadi rakyat Malaysia. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir apa sebenarnya yang buat nama Malaysia ni gah sangat kat mata dunia? Jom, kita rungkai sama-sama dalam perkongsian kali ni. Jadi, apa rahsianya? Macam mana sesebuah negara tu boleh tempah nama, kan? Adakah sebab bangunan pencakar langit yang tinggi-tinggi? Ataupun mungkin sebab kehebatan atlet-atlet kita kat luar sana? Sebenarnya, kan jawapannya tu jauh lebih mendalam lagi. Okey, kita mulakan dengan yang paling kita kenal. Cuba sebut Malaysia kat orang luar. Mesti kan gambar ni yang keluar kat kepala dorang. Menara berkembar Petronas ni, dia bukan setakat bangunan tau. Dia dah jadi macam simbol kemajuan dan cita-cita tinggi negara kita. Tapi, kehebatan kita bukan kat bumi je. Kita pandang atas sikit, ke angkasa lepas. Kat sana ada satelit MESAT. Inilah bukti yang Malaysia pun power dalam teknologi komunikasi tau. Dialah yang hubungkan kita dengan satu dunia dan letakkan nama Malaysia dalam peta teknologi angkasa. Dan kalau kat gelanggang sukan pula, tak payah cakap lah. Berapa kali kita dengar laungan Malaysia bergema kan? Atlet-atlet kita macam dalam sukan badminton dan squash, dah banyak kali buktikan saiz negara kita yang kecil ni bukan penghalang langsung untuk jadi juara dunia. Kehebatan kita ni bukan setakat apa yang kita bina dengan tangan tau, tapi juga apa yang kita jaga dan pelihara. Cuba tengok, dari keindahan alam semula jadi macam Taman Negara Kinabalu, sampailah ke bandar bersejarah Melaka. Semua ni satu dunia iktiraf tau, melalui UNESCO. Memang harta karun negara kita. Jadi, bila kita tengok semua ni, apa rahasianya? Adakah semua ni nasib je? Mestilah bukan. Sebenarnya, di sebalik setiap menara yang teguh berdiri, setiap pinggan emas yang berkilau dan setiap pengiktirafan dunia, semuanya berpunca daripada 5 nilai teras. Inilah yang membentuk siapa kita. Inilah asas kejayaan Malaysia. Nilai yang pertama, patriotisme. Senang cerita, inilah rasa bangga dan sayang kita pada negara. Rasa yang buat kita nak sangat harumkan nama Malaysia. Macam bila atlet kita menangis masa dengar lagu Negaraku. Itulah patriotisme. Ataupun bila kita pilih untuk beli produk buatan Malaysia, itu pun patriotisme juga. Yang kedua, kerajinan. Tahu kan, kejayaan ni mana ada datang bergolek. Semuanya hasil usaha yang bersungguh-sungguh dan tak putus asa. Cuba kita bayangkan, penyelidik-penyelidik kita yang tak tidur malam kat makmal ataupun peniaga kecil yang gigih bina bisnes dari kosong. Inilah semangat kerajinan yang tolak negara kita ke depan. Nilai ketiga pula berdikari. Maksudnya, kebolehan untuk berdiri atas kaki sendiri. Kita tengok je macam mana Malaysia boleh cipta inovasi teknologi sendiri. Contohnya dalam industri kereta kita. Ini tunjukkan yang kita ada semangat berdikari yang kuat, tak terlalu bergantung pada orang lain. Nombor 4, keberanian. Kalau nak bersaing kat peringkat dunia, memang kena berani. Berani cuba benda baru, berani lawan pesaing yang lagi besar, dan paling penting, berani untuk bangun balik bila kita jatuh. Semangat inilah yang ada pada wira dan wirawati negara kita. Dan yang terakhir tapi tak kurang pentingnya, hemah tinggi. Maksudnya, adab sopan dan budi pekerti yang baik. Sebab apa? Kejayaan setinggi mana pun, kalau tak ada adab, kosong je rasanya kan? Cara kita bawa diri kat negara orang, cara kita sambut tetamu, semua tu cerminan negara kita. Inilah yang jaga nama baik Malaysia. Okey, kita dah faham kelima-lima nilai ni. Tapi, faham satu hal, amalkan tu satu hal lain. Jadi, soalan penting sekarang, macam mana kita nak tukarkan semua nilai-nilai ni kepada tindakan yang betul-betul boleh dilihat? Inilah yang membawa kita kepada misi kita semua. Misi menjulang nama negara. Dan hakikatnya macam ni, setiap seorang daripada kita ada peranan. Anda tak perlu pun jadi atlet Olimpik atau CEO syarikat besar. Cukup dengan kejayaan anda kat tempat kerja, cara anda jaga kebersihan tempat-tempat cantik kat negara kita, ataupun idea-idea baru yang anda kongsi. Semua benda ni, walau nampak kecil, sebenarnya adalah sebahagian dari usaha kita bersama untuk naikkan nama Malaysia. Tapi, kenapa misi ni penting sangat? Sebabnya, bila kita berjaya kat luar sana, ia bukan setakat untuk rasa bangga je. Tak, ia akan mulakan satu rantaian kesan yang positif. Cuba fikir, bila dunia iktiraf kita, hubungan kita dengan negara lain jadi lebih baik. Bila hubungan baik, pelabur pun yakin nak datang. Bila pelabur datang, ekonomi kita berkembang. Dan akhirnya, lebih banyak peluang kerja untuk kita semua. Nampak tak kaitannya? Tapi, perjalanan nak kekal hebat ni, bukanlah senang. Zaman sekarang ni kan, semuanya laju, serba moden. Dan dengan tu, datanglah macam-macam cabaran baru, dilema baru yang kita semua kena hadap sama-sama.
Cuba kita tengok ni. Menarik kan? Setiap kekuatan yang kita ada, rupa-rupanya ada ancaman diri sekali. Macam pedang dua mata. Contohnya, teknologi kita makin maju. Tapi pada masa sama, senang sangat maklumat palsu tersebar dan burukkan nama negara. Globalisasi pula buka banyak peluang ekonomi. Tapi ia juga buat sesetengah dari kita terlalu agungkan jenama luar. Dan jati diri kita yang kuat diuji pula dengan sikap pentingkan diri sendiri yang makin menjadi-jadi. Betul-betul satu cabaran. Semua ni membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat penting. Kejayaan Malaysia pada masa depan, ia bukan lagi terletak pada kerajaan semata-mata atau pada syarikat-syarikat gergasi. Tak, ia sebenarnya terletak di tangan anda. Ya, anda, melalui pilihan-pilihan kecil yang kita semua buat setiap hari. Okey, bayangkan situasi ni. Anda dah kumpul duit, dah target nak beli kereta import idaman, dah dekat sangat dah. Tiba-tiba, kereta jenama nasional kita keluarkan model baru, cantik, power, setanding, malah mungkin lagi murah. Masa tu apa pilihan anda? Teruskan dengan impian peribadi anda tu atau buat pilihan yang boleh sokong ekonomi negara kita? Nampak macam soalan mudah kan? Tapi dilema macam ni, ia bukan setakat pasal nak beli kereta apa. Ia sebenarnya cerminan nilai patriotisme kita. Jawapan anda tu secara tak langsung menguji sedalam mana nilai-nilai yang kita bincangkan tadi tu betul-betul ada dalam diri kita. Dan inilah poin utamanya. Usaha nak naikkan nama Malaysia ni, ia bukan kerja seorang-seorang. Ia tanggungjawab kita semua. Kita kena sama-sama berganding bahu, saling sokong dan pikul tugas ni sebagai satu bangsa Malaysia. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Fikirkan betul-betul. Obor kejayaan negara sekarang ni ada di tangan generasi anda. Dengan semua peluang dan cabaran yang ada depan mata, macam mana generasi anda akan harumkan nama Malaysia? Apa peranan anda dalam babak seterusnya untuk negara kita? Fikirkanlah.